buat kuih raya. Hai korang, thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like and comment. Kalau korang rasa video ni menarik, korang boleh sharekan video ni. So hari ni kita nak buat kuih raya. Lagi 10 hari nak raya Hari ni Ramadan yang ke-20. So kita dah start nak buat kuih raya hari ni. So bukan hari ni, tahun ni Atin dah plan memang semua nak buat sendiri. Untuk jimat, yang mana boleh jimat kita jimat. Sebab sekarang tahun ni dah tak macam tahun-tahun sebelum ni. Jadi sikit sebanyak kena jimat cermat lah, macam tu. Dan hasil yang Atin buat kuih cookies ni semua daripada Atin guna Maisaro saja. Yang Manli dapat 100 tu kan. So guna daripada duit situ je untuk beli bahan-bahannya. Okey, jom. So ni bahan-bahannya, ambil banyak kan, macam nak buka kedai. So, biskut raya yang pertama kita nak buat Emelanda, my favorite always. Tapir bergema sayu di pagi raya, embun jernih menyapa cahaya. Di dapur kecil penuh cinta, Aten setia menyiapkan rasa. Harum mentega memenuhi ruang, kenangan lama kembali terbayang. Setiap adunan penuh harapan untuk keluarga dan insan tersayang. Biskut kastar lembut di hati, cookies coklat chip pengobat sepi, tarcat bori manis berarti, tarnena simpan memori. Almond London tanda kasih, cornflakes madu semanis janji, cornflakes button warna-warni, coklat button buat senyum kembali. Di setiap balang tersimpan cerita tentang sabar, doa dan cinta. Raya ini bukan sekadar. Another biskut. Untuk hari ni kita nak buat button chocolate cookies. Tapi versi yang bukan untuk baker dan untuk nak menjual lah tapi boleh lah Rasa, tapi tentang kita dan bahagia besar. Tangan yang penat tak pernah berkira, demi senyum anak dan keluarga. Walau sederhana rezeki kita, cukup bila hati penuh syukur padanya. Andai So next, another day, another biskut raya. So biskut hari ni kita nak buat biskut coklat chip dengan custard mungkin. Kita tengok dulu keadaan hari ni macam mana. tu hari nanti berubah masa, dan anak-anak jauh merantau kemana. Semua
So yang ni kita buatkan satu door untuk diorang dekor sendiri dengan speaker-speaker yang diorang nak buat tu dan pelbagai bentuk. And then tada, ini hasil diorang untuk diorang makan sendiri. Ambil. Okay, so jom kita buat door yang lain. Another day, another kuih raya. So hari ni kita planning nak buat tart Cadbury and kita nak buat tart nanas juga. So let's go. So ni dough yang dah siap. So kita macam biasalah, kita nak gilik-gilik dulu untuk kita nak tekap dengan pencetak. So ni kita buat tart Cadbury. Ni adalah favorite Atin dengan Aish Anaki. Tapi Anaki makan Cadbury dia je. So ni macam ni lah kita cetak-cetak dulu. Kita tak sangka pula tahun ni kita buat kuih raya kan. Selalu kita order je tau. So tahun ni kita buat sendiri. Alhamdulillah. Kita pakai duit Maisara kat dalam IC tu. Alhamdulillah dapat juga lah manfaat dia kan. So kita nak bakar. Sebenarnya bakarnya sekejap je, tapi Atin bakar terlalu burn. Bila dah terlalu burn, coklatnya jadi keras gila. Permukaan dia tak berapa nak cantik, tapi okey lah, boleh dimakan. So next kita nak buat tart nanas. Tak sangka pula kita dia boleh buat tart nanas. Kita pandai rupanya, tapi rupanya tak berapa cantik lah Dia punya first try memang gebu-gebes, besar gabak, besar-besar bas. Lepas tu second try, nampak tak tu? Kita masuk dalam oven tu, nampak tak isi dia besar gila. Lepas tu kita try yang second tray. Masya Allah, barulah cantik. Comel-comel macam ni. Barulah sedap dimakan. Ya, sumpah yang ni sedap. Trip yang kedua ni sedap. Sedap bagi Atin lah. Sebab dia kecil-kecil, sedap isi dia. Nah, yang first try tadi besar gila. Barulah faham rupanya kalau besar isi dia tu, nanas jam tu, besarlah gulungan dia. Sebesar sangat tak sedap. Dia comel-comel sedap. So Alhamdulillah, tahun ni kita pecah rekod okey buat tart nanas. Wow.